Okay, pagi ni saya nak kongsi sikit lah tentang apa itu food noise. Banyak kan orang yang tengah nak kurang berat badan dengar benda ni. Food noise ni kan, dia sebenarnya kalau bahasa Melayu dia ialah lebih kurang bisikan lah. Bisikan nak makan walaupun tak lapar. So apa masalahnya? Masalahnya bisikan ni dia akan jadi lagi orang kata membebankan lah. Sebab bila nak daya dia, lepas tu dia jadi susah. Sebab apa? Walaupun tak lapar, rasa nak makan. Dia jadi macam ni sebab banyak punca lah. Selalunya kalau kita lapar, normally brain kita, bahagian hypothalamus, dia akan stimulated ataupun terangsang untuk kemudiannya kita makan. Tapi dalam kes orang yang food noise ni, bila dia tak lapar, lepas tu dia tengok something kan, dia tengok makanan, dia bau ke apa semua, and then dia stress, and then dia akan cari makanan. So itulah nama dia food noise. So inilah, kat sinilah bergunanya ada certain medication, ubat-ubat tertentu untuk nak kurangkan food noise ni, dan seterusnya membantu proses pengurangan berat badan. So jangan underestimate, jangan remehkan. Ada orang kata, kau ni asal kau nak makan kan? Tak, benda tu sangat besar. Orang yang dah biasa disiplin tak ada masalah. Tapi untuk orang yang ada masalah macam ni kan, berat badan berlebihan, dia rasa benda ni. So kita jangan remehkan, tapi dalam masa sama kita tolong diorang lah, kawan-kawan kita, orang yang sekeliling kita, untuk menjadi lebih sihat, insyaAllah. Okay, itu saja.